Morning. So, untuk hari ni kita akan pakai Tecno Camon 40 Pro 5G dan katanya telefon ni ada kamera yang padu. Kalau korang nak ambil gambar melompat pun tak ada masalah. Dengan cerita Zizan pun pakai telefon ni. Jom kita cuba. Hari ni aku akan cuba kamera daripada dia. Korang tengoklah bukan yang besar lagi kamera dia kan. So, cun tak cun? Jari kita cuba. Jom. Kita lepak kat kedai ni. Sebab ni pun salah satu jadi tempat kebiasaan yang kita orang akan makan canai. Cuma dia agak jauh daripada rumah. Jadi disebabkan tu jarang-jarang lah datang sini. Cumanya sekarang tengah ramai gila. Seriously ramai gila. Dekat belah sana, oh ya ada satu meja. Ada satu meja. Teh tarik. So ini jadi salah satu tempat lah. Cumanya dia agak jauh daripada rumah. Tapi tempat ni seriously memang padat gila. Nak cari tempat duduk memang kadang susah sikit lah. Sebab ramai gila orang. Kira beruntung lah kita orang turun kereta tu ada jumpa tempat ni. Ini dia Tecno Camon 40 Pro 5G. Nampak? Dia punya belakang dia memang cantik. Lepas tu dia ada bagi casing lah. Dia casing macam ni. Casing ni aku suka sebab dia ada texture kat belakang. So kalau korang tak pakai casing macam ni lah. Okay, yang terbang tadi, tu nampak yang terbang tadi, kita dah dapat tangkap. Ui, memang nice. 4D specialnya sebab dia ada flash snap. Jadi kalau macam korang tengah nak ambil gambar melompat ke, nak ambil gambar benda bergerak, yang ni memang sesuai untuk orang. Ni style Melayu lah. Jadi kita ambil gambar pakai Tecno Camon 40 Pro 5G ni. Dia pakai Dimensity 7300 Ultimate. RAM dia boleh tambah. Ni 8GB. Tapi korang boleh tambah 3GB ke 5GB ke 8GB. So kalau tambah 8GB dia akan jadi 16GB lah total RAM. Untuk kamera 58 megapiksel. Kamera depan pun dia pakai 50 megapiksel. Refresh rate dia boleh pergi sehingga 144Hz. Jadi kalau korang nak scrolling, korang nak main game, memang sedap gila lah. Hari ni kita keluar naik motor. Kita naik layan Cendol Mustafa. Sambil-sambil tu aku bawa Tecno Camon 40 Pro 5G ni untuk test ambil gambar dalam kelajuan. Tadi memang aku dah test. Memang sangat-sangat mengagumkan. Yalah kau bayangkan tadi masa motor aku berselisih dengan kereta. Keadaan macam ni, berselisih. So kita still boleh dapat gambar dengan cantik. Dia punya rim tu kita dapat setiap batang. Dan kalau korang tengok, ini adalah video screen record masa kita berhenti dekat traffic light. Lepas tu aku ambil gambar. Memang kalau dalam screen record memang laju gila rim dia bergerak. Aku memang agak teruja jugalah dengan hasil gambar daripada kamera Tecno Camon 40 Pro 5G ni. Memang sangat-sangat mengagumkan. Kita bukan setakat nak test orang melompat. Kalau test orang melompat tu dah terlampau banyak dah orang buat video pasal tu. Jadi hari ni kita buat video, tengok boleh ambil gambar rim tengah berjalan ke tidak. Yalah sebab tak semua phone boleh buat macam tu. Ada yang phone bila ambil gambar rim dia jadi berpusing kan. Jadi dengan Tecno Camon 40 Pro 5G ni seriously boleh nampak dengan jelas setiap batang. Memang nice gila lah. Satu lagi aku suka kepada butang ni, butang oren ni. Butang oren ni sangat-sangat function, sangat-sangat laju bertindak dia. Korang tengok contoh ni gambar ni. Walaupun kita klik laju, dia tetap boleh ambil gambar ni. Tadi aku nampak ada burung. Adakah dia boleh ambil gambar burung tadi? Sekejap Oh mungkin burung tu lalu masa tak klik tadi. So seriously memang gempak gila lah. Button ni sangat-sangat laju. Kita tekan, cap, tengok ambil gambar. Walaupun kita tekan laju-laju. Dia tetap boleh ambil gambar cekak. Memang aku teruja gila. Apa lagi test yang korang nak aku cuba? Sebab kalau test melompat tu dah ramai sangat orang buat video pasal tu. Jadi aku buat test sport rim lah. Kita tengok sport rim kereta sambil berjalan. Memang luar biasa lah. So aku memang suka lepak dekat Mustafa Cendol ni.
Memang layan lah. Bismillah. Jadi macam tu lah aku cuba kamera pada Tecno Camon 40 Pro 5G. Aku memang manfaatkan betul setiap kali traffic light aku cuba dia punya kamera. Memang best gila lah. Aku pun teruja gila, aku terkejut juga lah. Macam mana kamera tu dia boleh ambil gambar setiap batang rim. Aku jadi macam wow. Sangat-sangat amazing lah. So aku rasa itu saja untuk vlog kali ni. Kalau korang nak tahu apa-apa lagi, korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang ada model phone yang mana korang nak aku review, cuba korang komen. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Go!